Dua okey kan? Tujuh. Itu kapal terbang. Ha? Hai po. Salamat. Sampai semayang subuh Masjidil Haram di dataran ni. Ya, boleh ni. Era mamu. Je. Kembalinya kita besok pun putih je. Kita nak urus diri pun tak mampu masa kita kembali bertemu dengan Allah nanti. Ada orang yang uruskan. Jadi mudah-mudahan semoga perjalanan kita yang singkat ni ada kesan yang bapa kita iaitu Nabi Ibrahim. Tahu tak tempat ni? Sebelum disampaikan sebelum Jibril bagi tahu, Nabi Ibrahim dah tahu dulu. Ini adalah Arafah, tempat mana sahaja. Ya Habibi. Mama, tengok balik macam tu. Jalan. Wahid, kamera. Syami tepi. Tu jemaah rumah orang kaya Taif ya, jemaah. Ya. Dekat ni. Oi, kangkau tak. Saya pergi kamera lah. Saya mau aircon, panas-panas. Okey. Boleh ke buka? Okey, Assalamualaikum. Kita berada di Marina Restaurant. Makan. Nasi Arab di Arab makan ni. Selalu makan nasi Arab ampang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Ni pokok kurma. Rose shop. Kemudian ini adalah kilang minyak wangi. Kilang minyak wangi. Minyak wangi rose.
Okey, Assalamualaikum. Inilah yang dikatakan Qarnul Manazil, iaitu tempat kita berniat untuk mengerjakan umrah ataupun haji. Jadi untuk yang naik kapal terbang, ketika melintasi ataupun sebelum melintasi tempat ni, Qarnul Manazil, iaitu miqat, jadi kita kena niat lah. Jika kita berada di Mekah, kita nak buat umrah yang kali kedua, kita kena sewa lah teksi ke apa untuk kita niat di sini.